Kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika diangkat sebagai tema sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 yang akan diadakan pada 13 hingga 15 Juni ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil ketika mengumumkan tema itu berkata, dalam era transformasi digital, penggunaan AI semakin mempengaruhi cara maklumat dikumpul, diproses dan disebarkan. Sambutan kali ini mengangkat persoalan penting tentang teknologi dan nilai-nilai asas kewartawanan agar boleh bergerak seiring, bukan saling bertentangan. Jadi seharusnya rakan-rakan wartawan membantu untuk masyarakat mengemudi soalan-soalan yang begitu penting mengenai adab, etika, kesesuaian kita menggunakan aplikasi dan juga teknologi-teknologi baru. AI berperanan sebagai alat membantu mempercepat penyediaan laporan berita serta meningkatkan kualiti dan kecekapan, bukannya pengganti peranan manusia. Maka kewartawanan yang bertanggungjawab perlu mengimbangi penggunaan teknologi itu, berpaksikan etika dan profesionalisme. Kod Etika Kewartawanan Malaysia yang dilancarkan pada Februari 2024 akan terus menjadi panduan untuk wartawan dan pengamal media melaksanakan tugas secara profesional dan beretika. Pada majlis bersama Rakan Strategik Hawana 2025 dan perasmian motorhome bernama, Datuk Fahmi turut memperkenal logo dan menerima replika cek tajaan daripada Rakan Strategik Hawana 2025. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isa, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afidah Kamaluddin, Ketua Pengarah bernama Aruraju Duraraj, merangkap pengarah projek Hawana 2025 serta pengurusan tertinggi bernama. Mengenai Hawana, ia bukan sekadar sambutan tetapi ruang untuk refleksi, penghargaan dan yang paling penting penyatuan antara wartawan, pemimpin industri, pelajar dan pencipta kandungan generasi baharu. Saya telah minta supaya dijemput rakan-rakan media dari seluruh negara ASEAN agar kita juga dapat meningkatkan, mengeratkan, merapatkan hubungan silaturahmi sesama organisasi media. Kalau sebelum ini kita tahu mungkin di antara organisasi media rasmi di peringkat kerajaan itu memang ada hubungan. Tapi kita harap ke depan lebih banyak organisasi media dapat menyantuni, memahami, saling berkomunikasi dengan organisasi media lain di rantau Asia Tenggara terutamanya.